So dia momen kedua tadi kita tak sempat nak rekod tadi masa tengah huru hara nak masuk ni. Berat. Dia dah masuk awal ni tak apa dah. Yang ni masuk tadi sengit sikit. So bila sengit sikit nak kena masuk duduk dalam tu risau lah awal tu kan. Ini first experience. So kita masuk ke dalam tu congkel-congkel sikit nak bagi dia masuk ni. Dia dah masuk straight ni tak apalah. Nanti masuk yang second cork tu okey lah. Kita nak nampak tak? Nanti dah final nanti kan, kita dah buka cork ni sampai kita bertemu dengan air kat dalam tu, nanti kita akan masuk batu sungai lah. Batu kita akan ikat kat sini lah, batu sungai tu. Baru nampak klasik dia kan. Mudah-mudahan ada air kat dalam ni. So ni dah jumpa batu ni dah. Batu merah tu maknanya dah hampir-hampir lah tu, insya-Allah. Selalunya gitulah tanah. Kalau first lapis ni dia keras sikit. So sampai lapis kedua tu kita akan bertemu tanah lembut. Lepas tu kan ada batu merah kecil-kecil tu kan, nak macam batu ampak tu kan. Risau lah, takut ada batu ampak. InsyaAllah lah batu biasa tu. Batu tu dia lembab, maknanya air dah dekat lah. Mudah-mudahan tengok kita buat dia punya ni. Oh dia siap payung. Elok panas kan. Siap payung. InsyaAllah siap nanti baru nampak. Nanti kita akan update. Alright. Okay, baik.